Daging goreng kunyit belengas. Hari ni kita nak masak daging goreng kunyit. Hello guys, hari ni kita nak masak daging goreng kunyit belengas. So mula-mula potong daging. Lepas tu letak kunyit, letak garam, gaul-gaul, masukkan kuali. Lepas tu kita tunggu air dia kering dulu, okey? Kita tunggu air dia kering. Api dia kita kena kecilkan je. Tak nak bagi dia keras. Api paling kecil. Kita tunggu je daging ni air dia kering. Baru kita masukkan minyak yang kita masukkan bawang. Okey. Sekarang kita nak potong bawang. Bawang putih kena banyak baru sedap. Korang perlukan bawang putih agak-agak je. Ambil je banyak ni. Bawang merah ambil 5 biji. Potong-potong-potong. Masukkan dalam daging. Okey, ni bawang merah yang siap dipotong, ni bawang putih yang siap dipotong. So, daging ni buka api kecil je. Tunggu dia kering air. Tunggu dia kering air, baru daging lembut. Jangan buka api besar. Kalau buka api besar nanti daging jadi kerah. Okey. So, air tak kering lagi. Tunggu air kering dulu. Okey, so dah macam agak-agak nak kering dah. Besarkan api. Lepas tu kita akan letak minyak. Okey. Okey, masukkan minyak dekat api besar. Biar daging tu garing. Kita pun masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Masukkan bawang merah dululah. So, masukkan bawang merah. Sebab bawang putih dia kejap je masak. Masukkan bawang merah. Kalau nak letak lada boleh juga. Tapi kalau ada budak kecil tak letak lada lah, nanti pedas. So, tunggu bawang merah garing kejap. Tu masukkan bawang putih. Last sekali baru kita letak bawang besar lah. Nak suruh dia manis-manis sikit. Ni daging jamban-jamban dulu kau gini je. Letak kunyit, letak gareh, tak ada letak sos tirai, sos cili. Tunggu matang daging garing sekali dengan bawang masak. Lepas tu baru kita letak bawang besar. Okey, kejap. Okey, lepas tu baru masuk bawang besar. Masuk bawang besar. Gaul-gaul bagi bawang layu sikit. Lepas tu kita letak ajinomoto sikit. Mana ajinomoto? Okey, masukkan ajinomoto sikit-sikit ya, rasa-rasa. Kacau-kacau. Kacau-kacau. Sampailah dia jadi nak masak. Okey, nak masak dah tu guys. Masak dia, tengok ni. Allah, tak molek. Lemuk-lemuk ni. Aduh, sedap. Ni daging goreng kunyit orang panggil. Daging goreng kunyit is done. Kalau nak tak lada boleh tak lada, tapi saya tak letak lada lah sebab ada budak-budak kecil. Kalau rumah ni tak boleh makan pula. Daging goreng kunyit is done.